Okey, saya telah meneliti bajet 2025. Saya faham hutang negara telah mencecah 1.2 trilion ringgit, hampir sekali ganda lebih berbanding dengan zaman BN pra 2018. Anda juga boleh mengelak jatuh muflis dengan membeli kereta yang anda betul-betul mampu. Tunggakan sewa projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA Kendalian Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL kini mencecah 70 juta ringgit. Malaysia kerap merasa lebih unggul dan kaya dibanding Indonesia, dengan anggapan bahwa Indonesia adalah negara termiskin di kawasan. Indonesia, mata wang pun nombor 5 paling rendah. Itu raya kamu makan, kurus kering. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Mereka membanggakan kemampuan rakyatnya membeli mobil dan tinggal di apartemen, seolah itu tanda kemakmuran. Padahal, kenyataannya tak semewah itu. Mobil dibeli dengan cicilan berat yang harus menanggung 3 jenis cukai, sementara banyak warganya tinggal di apartemen sewaan yang juga dibayar dengan utang, bahkan sering menunggak. Ironisnya, Malaysia sendiri menanggung utang negara yang sangat besar, bahkan jauh melebihi Indonesia dalam skala lipat ganda. Di antara negara-negara ASEAN, Malaysia menempati peringkat tinggi dalam jumlah utang, menandakan bahwa kemewahan yang ditampilkan kerap hanyalah ilusi. Okey, saya telah meneliti bajet 2025. Saya faham hutang negara telah mencecah 1.2 trilion ringgit, hampir sekali ganda lebih berbanding dengan zaman BN pra 2018. Nika Siong nak ulangi satu cara yang lebih baik untuk menambah pendapatan kerajaan melalui cukai dan subsidi, iaitu melalui 3 abjad sahaja, GST. Sebenarnya, SST ada ruangan untuk dimanipulasi. Sebab itulah kerajaan terpaksa implementasikan satu lagi usaha yang cukup memeningkan bagi semua, iaitu e-invoicing untuk mengekang ketirisan. Sebaliknya, GST lebih adil kerana ia merupakan cukai berdasarkan perbelanjaan. Siapa yang boros beli barang mewah ataupun kereta mewah, orang tu kena bayar lebih. Dan sebab itu konsep ni lebih adil. Satu lagi cadangan, iaitu kenakan levy petrol semasa pembaruan cukai jalan setiap tahun. Kalau seseorang tu mampu membeli kereta lebih daripada RM300,000 atau RM500,000, mereka pasti mampu membayar tambahan, contohnya RM2,600 setahun sebagai levy petrol, seperti mana yang telah saya huraikan di Parlimen. Cara ni senang dan mutlak berbanding dengan sistem subsidi 2 darjat yang dicadangkan oleh kerajaan. Hanya satu harga petrol bersubsidi diperlukan di seluruh negara dan kerajaan masih dapat mengutip dana daripada mereka yang berkemampuan. Jangan kita lupa, sebelum 2018, kami dikatakan zalim kerana tidak turunkan harga minyak. Dan turunkan harga minyak adalah janji Pakatan Harapan pada satu ketika dahulu. Jangan lupa. Betul ke negara akan bankrupt bila hutang negara cecah 1 trilion ringgit? Setakat Jun 2024, hutang negara telah mencecah 1,227.5 bilion ringgit, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya 2023, di mana hutang negara hanya mencecah 1,172.5 bilion ringgit. Macam mana boleh jadi macam ni? Kata kerajaan nak turunkan hutang negara. Sebelum korang open table dan buka topik ni dekat member korang kena faham dulu tentang hutang negara ni bergantung kepada KDNK negara. Nisbah hutang daripada KDNK tahun 2023 adalah sebanyak 64.3%, di mana setakat Jun 2024 tahun ini ia turun kepada 63.5%. Turun weh, turun. Dari mana kita dapat nisbah ni? Ini semua ada dalam akta yang mana ia tetapkan siling hutang negara tak boleh lebih 65% daripada KDNK. Komitmen kerajaan sekarang memang on track untuk kurangkan nisbah hutang kepada KDNK di bawah 60%. Bayangkan kalau kita berhutang lebih dari kemampuan negara untuk bayar. Bijak juga orang komen dalam MOF ni. Ramai masih tak faham jampi apa yang kerajaan guna ni. Hutang negara naik, ratusan rendah, tapi ada trend penurunan.
Apa ni? Antara strategi kerajaan adalah untuk luaskan hasil pendapatan negara dan kejar orang yang tak bayar cukai itu dan buat penjimatan sini dan sana. Pendek cerita, kerajaan pandai cari duit untuk tambah pendapatan negara. Korang tahu tak, kerajaan hanya pinjam dalam negara je sebab nak guna ringgit Malaysia. Yelah, bayangkan masa nilai ringgit tengah jatuh, tak ke kerajaan kena bayar lebih sebab pinjam dalam mata wang asing? Masa ringgit tengah sedap, memanglah semua orang suka. Paling penting, hutang negara ni khas untuk belanja pembangunan je, macam bina infrastruktur dan mana-mana yang boleh datangkan hasil untuk masa depan negara. Hutang negara ni bukanlah untuk bayar gaji menteri atau gaji penyewa awam. Kalau dah sampai tahap macam tu, samalah macam kelab bola kat luar sana. Tak bayar gaji pun kena pinjam. Selagi kerajaan amalkan tata kelola yang baik dan reformasi fizikal ini dilakukan secara konsisten, hutang yang negara buat ni akan selamat. Faham tak faham? Bahkan sewa projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA kendalian Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL kini mencecah 70 juta ringgit sekaligus menjejaskan kerja penyelenggaraan dan pengurusan kemudahan di kawasan terlibat. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif berkata, DBKL sudah melaksanakan beberapa langkah bagi mengurangkan tunggakan. Ia termasuk pemotongan bekalan air, pengeluaran notis, program advokasi kewangan dan pelan rundingan pembayaran. Katanya kutipan sewa penting bagi memastikan hasil tersebut dapat disalurkan semula kepada penduduk dalam bentuk perkhidmatan yang lebih baik. Dalam masa sama, DBKL turut mempertimbangkan untuk menjual unit-unit PPR dan PA kepada penyewa yang benar-benar berkemampuan walaupun penjualan itu dibekukan sejak 2015. Bankrupt kerana hutang kereta. Mengikut data dari Jabatan Insolvensi bermula tahun 2018 hingga ke hari ini, 18 orang rakyat Malaysia diisytiharkan muflis, bankrupt setiap hari. 18 orang setiap hari, tuan-puan adik-adik. Angka ini adalah amat menakutkan. Jumlah orang yang diisytiharkan muflis sejak 2020 hingga ke bulan Mac 2024 ialah hampir 27,000 orang. Itu banyak teka. Apakah the number one cause yang menyebabkan mereka muflis? Jawapannya ialah personal loan. Number 2 cause, business loan. Number 3 cause, car loan. Semua fakta ini sebenarnya lebih daripada cukup untuk membuat anda mengelak daripada mengambil personal loan. Tak kira apa sebabnya. Buat pelaburan ke, nak kahwin ke, atau bercuti. Anda juga boleh mengelak jatuh muflis dengan membeli kereta yang anda betul-betul mampu. Of course, besar kemungkinan yang anda perlu menyimpan wang deposit yang tinggi serta membeli kereta kecil atau kereta second hand dahulu. Seperti yang saya sering sebut, hadkan tempoh loan tersebut kepada 3 tahun sahaja. Anda juga perlu hadkan jumlah bayaran hutang kereta kepada 15% pendapatan bulanan anda. But it's okay. Mana ada undang-undang yang berkata anda perlu beli BMW atau Mercedes secepat mungkin. Anytime, mana-mana individu menyuruh anda buat personal loan atau loan kereta yang tinggi, ingat yang kedua loan ini boleh membuatkan anda menjadi muflis dan menyertai statistik yang menakutkan yang saya kongsi tadi ya. Jadi mesej VTT ini, avoid personal loan dan hadkan loan kereta anda kepada 15% pendapatan bulanan anda. Dapat sesuatu?